Tak sampai setahun buka, lepas tu dah tutup. Ni reality bisnes kafe sekarang. Setiap bulan ada je kafe baru muncul. Tapi dalam masa yang sama, kafe lama satu persatu tutup. Dia macam satu cycle. So persoalan dia kenapa? Baru-baru ni aku terbaca satu thread daripada seorang akak ni. Dia berniaga dari rumah hampir 10 tahun. Kumpul modal sikit-sikit. Akhirnya impian dia tercapai lah untuk buka kafe sendiri. Tapi lepas beberapa lama dia beroperasi, kafe tu terpaksa tutup. Punca utama, kos operasi lebih tinggi daripada hasil jualan. So benda ni buat aku terfikir, kenapa banyak orang buka kafe tapi ramai juga yang tutup cepat. So apa yang aku faham, ramai buka kafe, dia buka ikut taste sendiri, bukan ikut keperluan pelanggan. Dulu kafe boleh survive sebab estetik. Pergi kafe, ambil gambar cantik, post dekat Instagram. Tapi sekarang, semua orang dah lari ke TikTok. Estetik je dah tak cukup. Bayangkan, makanan sedap, tempat cantik. Tapi sekali makan harga lebih daripada RM20. Orang takkan datang selalu. Orang akan datang occasionally, tapi bukan daily. Nak bina loyalty, ambil masa bertahun-tahun. Tapi kafe baru buka, dia dah burn modal yang besar. Untuk renovation, untuk equipment, untuk kitchen dan untuk staff. Masuk tahun kedua je, cash flow dah ketat. Akhirnya, terpaksa tutup. So, apa solusi dia? Jawapan pendek, kena offer value yang lebih daripada sekadar makanan sedap dan estetik. Contoh, ramai parents sekarang cari kids-friendly cafe. Ada playground, tempat tukar pampers. Mak bapak boleh makan dengan tenang, anak happy boleh main. Ini yang dipanggil anchor value. Ada sebab kenapa customer nak datang balik lagi dan lagi. Kalau kau nak cuba buka kafe, cuba elakkan fokus pada estetik semata-mata. Tanya soalan ni dulu. Apa sebab orang nak datang ke kafe aku lagi? Kalau jumpa value tu, baru kafe tu boleh pergi jauh.